Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan berkaitan akidah dan maqasid syariah bagi subjek PIMK 3423, subjek akidah Islamiyah. Kami terdiri daripada 3 orang pembentang ataupun kami sebut sebagai da'i kontemporari. Yang pertama, saya Muhammad Alif Ilman bin Muhammad Nazri, seterusnya saudara Fikri Azim dan yang terakhir saudara Siraj Syahmi. Baik, mari kita lihat terlebih dahulu definisi-definisi berkaitan akidah dan maqasid syariah sebelum kita mulakan perbincangan. Akidah bermaksud kepercayaan yang teguh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya, kitab-kitab, malaikat, hari kiamat dan qada serta qadar. Ia menjadi asas kepada seluruh kehidupan seorang Muslim. Maqasid syariah pula merujuk kepada tujuan utama syariat Islam diturunkan, iaitu untuk menjaga 5 perkara utama. Yang pertama, ad-din, iaitu agama. Yang kedua, an-nafsu, iaitu nyawa. Yang ketiga, al-aqlu, iaitu akal. Yang keempat, an-naslu, iaitu keturunan. Dan yang terakhir, al-mal, iaitu harta, menurut Al-Ghazali dan Al-Mustafa. Akidah adalah tunjang dalam kehidupan seorang Muslim yang membawa kepada penghayatan dan pelaksanaan segala tuntutan agama. Sementara itu, maqasid syariah adalah falsafah dan tujuan yang digariskan oleh syariat Islam untuk menjaga maslahat manusia dan mengelakkan kerosakan. Menurut Al-Ghazali tahun 1997, maqasid syariah bertujuan menjaga 5 perkara utama, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Hubungan antara akidah dan maqasid syariah sangat rapat kerana akidah menjadi pendorong untuk memastikan maqasid syariah dilaksanakan dengan ikhlas, betul dan berterusan. Baik, mari kita lihat peranan maqasid syariah dalam kehidupan. Saya ingin mengutarakan 3 peranan maqasid syariah. Yang pertama, maqasid syariah menjadi panduan utama dalam pembentukan undang-undang dan peraturan. Maqasid syariah membantu pihak berautoriti menggubal undang-undang yang bertepatan dengan kehendak Islam. Semua peraturan dalam kehidupan, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik mesti berpandukan kepada pemeliharaan agama, iaitu nyawa, akal, keturunan dan harta. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat ke-90 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan. Misalnya, dalam perundangan di Malaysia, kita mempunyai institusi kehakiman syariah. Mahkamah Syariah berkuasa dalam mentata kelola perundangan berkaitan agama Islam di Malaysia. Peranan yang kedua, maqasid syariah membantu menyelesaikan isu-isu kontemporari. Dalam dunia moden yang penuh cabaran, maqasid syariah menjadi alat untuk mengeluarkan fatwa dan keputusan yang sesuai dengan perubahan zaman tanpa menyeleweng dari prinsip Islam. Ini termasuk isu-isu seperti teknologi, kewangan, perubatan dan sosial. Misalnya, pada zaman ini umat manusia sering mengalami penyakit. Maka terbitlah hukum-hukum baru seperti hukum menderma organ, hukum menderma darah dan sebagainya. Dalam sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh yang demikian, menjadi tanggungjawab kepada semua Muslim untuk saling ingat mengingatkan berkaitan perkara-perkara yang terkandung di dalam maqasid syariah agar masalah-masalah terkini seperti pergaulan bebas, pemikiran sekular, fahaman liberal, riba dan perkara yang dapat meruntuhkan akidah dapat dielakkan. Peranan yang ketiga, maqasid syariah menjadi asas pendidikan dan pembinaan akhlak. Maqasid syariah membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya mengejar pencapaian akademik, tapi juga membentuk akhlak, jati diri dan rohani pelajar. Pelajar dididik bukan sahaja dengan ilmu dunia tetapi juga memahami kepentingan menjaga agama, akal dan nilai moral yang tinggi. Hal ini dapat dilihat daripada kewujudan sekolah-sekolah agama dengan aliran sains, sekolah tahfiz sains di seluruh Malaysia. Dari Sabah Sarawak hingga ke Johor,
terdapat sekolah-sekolah agama yang dimasukkan aliran-aliran sains. Dan sekolah-sekolah agama ini bukanlah sekolah-sekolah agama yang ketinggalan zaman. Ianya juga turut dilengkapi dengan kemudahan dan fasiliti yang baik. Sebagai contoh, pada SPM 2023 yang lalu, sebuah sekolah tahfiz di Pahang menjadi sekolah dengan pencapaian terbaik SPM. Ini menunjukkan bahawa pendidikan rohani menguatkan fahaman akademik. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada hubungan akidah dengan maqasid syariah. Yang pertama, akidah bertindak sebagai asas dalam maqasid syariah. Akidah yang mantap membawa kefahaman bahawa syariat bukan sekadar hukum hakam, tetapi adalah satu sistem lengkap untuk menjaga kesejahteraan manusia. Baiklah, akidah merupakan tunjang utama dalam Islam yang memastikan pelaksanaan syariah dilakukan dengan penuh kefahaman dan keyakinan. Ia bukanlah sekadar satu kepercayaan, tetapi menjadi asas dalam membentuk gaya hidup Muslim. Jadi, kesempurnaan maqasid syariah bergantung kepada keteguhan akidah kita. Jika seseorang tidak memahami akidah yang jelas, dia mungkin akan menganggap syariat hanyalah satu peraturan zahir tanpa memahami hikmah di sebalik syariat itu diturunkan. Jadi, seterusnya, menjaga agama hifz al-din adalah maqasid pertama. Tanpa akidah yang benar, agama tidak dapat dipelihara dengan sempurna. Hifz ad-din iaitu menjaga agama adalah maqasid yang pertama. Syariat Islam diturunkan untuk memastikan ketulinan agama dijaga. Sebagai contoh, larangan riddah iaitu murtad dalam Islam bertujuan untuk menjaga agama daripada penyimpangan dan kemusnahan. Jadi peranan akidah di sini adalah untuk memastikan keimanan tetap teguh walaupun seseorang itu boleh dipengaruhi oleh ideologi yang bertentangan dengan Islam. Sebagai contoh, sekularisme dan juga hedonisme yang semakin hari semakin tular pada masa kini. Seterusnya, akidah membentuk kesedaran untuk mematuhi maqasid syariah. Akidah melahirkan rasa tanggungjawab untuk mematuhi perintah Allah dan memastikan maqasid terpelihara. Keimanan kepada Allah melahirkan ketaatan kepada syariatnya. Seseorang yang yakin akan wujudnya kehidupan selepas mati akan lebih berhati-hati dalam memastikan setiap perbuatannya selari dengan maqasid syariah. Maqasid syariah bukanlah hanya teori, tetapi ianya perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Akidah yang kukuh menjadikan seseorang itu sedar akan tanggungjawabnya dalam menjaga maqasid syariah. Sebagai contoh, hifz al-aql iaitu menjaga akal. Seseorang yang yakin bahawa akalnya adalah anugerah Allah akan mengelakkan perkara yang merosakkan mindanya seperti dadah, arak dan pemikiran ekstrim. Ini adalah kerana kita tahu bahawa amanah Allah kepada kita untuk menjaga akal. Jadi kita perlu mengelakkan perkara-perkara yang dapat merosakkan minda kita seperti dadah, arak dan pemikiran ekstrim. Contoh yang lain pula adalah hifz al-nafs iaitu menjaga nyawa. Akidah menjadikan seseorang lebih berhati-hati dalam menjaga kesihatan dan keselamatannya kerana tubuh badan adalah amanah daripada Allah. Jadi kita akan menjaga nyawa yang Allah berikan kepada kita kerana kita tahu bahawa amanah Allah itu adalah perlu kita jaga sehingga akhir hayat kita. Akhir sekali, akidah mengukuhkan integriti dalam pelaksanaan maqasid. Tanpa akidah yang kukuh, maqasid syariah boleh disalahgunakan untuk kepentingan nafsu dan syariah. Ini adalah kerana ada individu yang menggunakan prinsip maqasid untuk membenarkan perkara haram atas alasan ianya boleh mendatangkan maslahat ataupun kebaikan. Ini adalah tidak benar kerana kita mestilah berpandukan akidah yang benar. Kita tidak boleh berpandukan nafsu dunia untuk meletakkan hukum hakam yang telah Allah beri kepada kita. Selain itu, akidah memastikan setiap tindakan yang dilakukan dalam memelihara maqasid adalah ikhlas dilakukan kerana Allah, bukan demi kepentingan peribadi. Ini adalah kerana setiap tindakan bukan sekadar untuk kita mendapat kepentingan duniawi, tetapi sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah. Sebagai contoh, dalam isu ekonomi, ada pihak yang menyalahgunakan konsep maslahah untuk menghalalkan riba dengan alasan untuk
kemudahan ekonomi. Sedangkan riba jelas diharamkan di dalam Islam. Jadi akidah yang benar akan menghalang penyalahgunaan ini kerana seorang Muslim percaya bahawa keberkatan hanya datang dengan mengikut hukum Allah. Selain itu, kita boleh juga lihat kepada integriti dalam pentadbiran Islam. Jadi pemimpin yang berpegang teguh kepada akidah akan melaksanakan maqasid syariah dengan adil dan tidak akan menggunakannya untuk kepentingan peribadi. Jadi kesimpulannya, akidah dan maqasid syariah ini mempunyai hubungan yang erat dan tidak boleh dipisahkan. Akidah yang mantap menjadikan seseorang lebih bertanggungjawab dalam memastikan maqasid syariahnya terpelihara. Oleh itu, untuk mencapai kesejahteraan hidup yang sebenar, umat Islam perlulah memahami dan menghayati kedua-duanya secara menyeluruh. Baiklah, terima kasih kepada saudara Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang kepentingan menjaga agama, hifz al-din, dalam maqasid syariah. Islam sebagai agama yang sempurna meletakkan penjagaan agama sebagai salah satu asas utama dalam kehidupan manusia. Dalam surah Al-Anbiya ayat 92, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka sembahlah aku." Kalau kita lihat ayat ini menegaskan bahawa Islam adalah salah satunya agama yang benar dan wajib dipelihara oleh setiap individu Muslim. Tanpa agama, kehidupan manusia akan menjadi tidak terarah dan penuh dengan kemungkaran. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita wajib memastikan agama kita terpelihara dengan beberapa langkah yang penting. Pertama, kita perlu mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya dalam kehidupan. Ini bermaksud kita bukan sahaja beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga kita berusaha mengamalkan segala perintahnya dalam setiap aspek kehidupan, sama ada dalam ibadah, muamalat ataupun akhlak seharian kita. Kedua pula, kita wajib menegakkan ibadah seperti solat, zakat, puasa dan haji. Ibadah-ibadah ini bukan sahaja menjadi bukti keimanan kita kepada Allah, tetapi juga sebagai cara untuk membersihkan jiwa, menyucikan harta dan membina hubungan baik dengan masyarakat. Ketiga pula, kita mesti menjauhi perbuatan yang boleh merosakkan agama seperti syirik, bid'ah dan perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Syirik adalah dosa yang paling besar kerana ia menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Manakala bid'ah pula boleh menyesatkan umat Islam daripada ajaran yang sebenar. Keempat pula, kita perlu menyebarkan dakwah dan mempertahankan Islam daripada ancaman musuh Islam, menggalakkan umatnya untuk berdakwah dengan penuh hikmah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selain itu, kita juga perlu mempertahankan agama daripada fitnah dan serangan musuh yang cuba melemahkan pegangan umat Islam. Baiklah, kita pergi pula kepada kepentingan menjaga nyawa, iaitu hifz al-nafs dalam maqasid syariah. Dalam Islam, nyawa manusia ini sangat berharga dan wajib dipelihara. Islam melarang segala bentuk kezaliman dan penindasan yang boleh mengancam nyawa. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Barang siapa yang membunuh seorang tanpa sebab atau kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia." Ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh seorang tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Oleh itu, Islam menekankan beberapa langkah penting dalam menjaga nyawa manusia. Yang pertama, kita hendaklah mengelakkan kezaliman dan pembunuhan. Islam melarang sebarang bentuk pembunuhan tanpa hak, termasuk jenayah, peperangan yang tidak sah serta tindakan keganasan seperti pengoboman dan serangan yang mencederakan orang awam. Setiap individu berhak untuk hidup dengan aman dan selamat. Kedua pula, kita perlu menghormati hak asasi manusia. Islam mengajar umatnya untuk saling menghormati dan tidak mendinas golongan yang lemah. Dalam sebuah masyarakat,
kita hendaklah mengamalkan sikap toleransi, kasih sayang dan tidak bertindak zalim terhadap orang lain, sama ada dari segi fizikal ataupun emosi. Ketiga, penyediaan sistem perubatan dan kesihatan yang baik juga merupakan salah satu cara untuk menjaga nyawa. Islam menggalakkan usaha dalam bidang perubatan bagi memastikan setiap individu mendapat rawatan yang sewajarnya. Oleh itu, kerajaan dan masyarakat bertanggungjawab dalam menyediakan kemudahan kesihatan yang berkualiti untuk kesejahteraan rakyat. Keempat pula, Islam juga mengharamkan bunuh diri dan euthanasia, iaitu pembunuhan berasaskan belas kasihan. Bunuh diri bukanlah penyelesaian kepada masalah. Sebaliknya, ia merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahawa sesiapa yang membunuh dirinya sendiri, maka dia akan diazab dengan cara yang sama di akhirat kelak. Oleh itu, sebagai masyarakat, kita perlu memberikan sokongan moral dan emosi kepada mereka yang menghadapi tekanan hidup agar mereka tidak mengambil jalan yang salah, iaitu jalan untuk bunuh diri. Seterusnya, kita pergi pula kepada kepentingan menjaga akal, iaitu hifz al-aql dalam maqasid syariah. Akal adalah anugerah yang paling berharga daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dengan akal, manusia dapat membezakan antara yang baik dan yang juga yang buruk, merancang kehidupan serta membuat keputusan yang bijak. Oleh itu, Islam sangat menekankan kepentingan menjaga akal agar tidak terpengaruh dengan perkara yang boleh merosakkannya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman yang memabukkan, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah najis, termasuklah perbuatan syaitan. Maka jauhilah ia agar kamu beruntung." Kalau kita tengok ayat ini, ia menunjukkan bahawa Islam sangat menitik beratkan penjagaan akal dengan melarang perbuatan yang boleh merosakkannya. Antara langkah-langkah utama dalam menjaga akal adalah seperti pengharaman arak dan juga dadah. Islam melarang keras penggunaan arak dan dadah kerana kedua-duanya boleh memudaratkan pemikiran manusia. Arak dan dadah ini juga akan menyebabkan seseorang hilang kewarasan, tidak dapat berfikir dengan baik serta boleh membawa kepada pelbagai masalah sosial seperti jenayah dan kecelakaan. Oleh itu, umat Islam wajib menjauhi perkara ini bagi memastikan akal mereka sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan berfungsi dengan baik. Kedua, larangan berjudi. Islam mengharamkan judi kerana ia menyebabkan seseorang akan hilang kawalan terhadap kewangan dan kehidupan mereka. Perjudian boleh membawa kepada ketagihan, menghilangkan pertimbangan rasional serta menyebabkan kejatuhan ekonomi individu dan masyarakat. Selain itu, ia juga boleh mencetuskan perasaan tamak, penipuan serta pergaduhan dalam masyarakat. Oleh itu, Islam melarang amalan ini bagi memastikan manusia sentiasa berfikir secara rasional dalam menguruskan kehidupan mereka. Ketiga pula adalah galakkan menuntut ilmu. Islam sangat menggalakkan umatnya menuntut ilmu kerana ilmu adalah kunci kepada kemajuan pemikiran dan pembangunan tamadun. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Jadi dengan ilmu, seseorang dapat berfikir secara kritis, membuat keputusan yang tepat serta mengembangkan potensi diri dalam pelbagai bidang. Oleh itu, pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat amat penting dalam memastikan akal sentiasa berkembang dengan baik. Keempat pula iaitu menjauhi hiburan melampau. Islam tidak melarang hiburan, tetapi hiburan yang melampau dan berlebihan boleh melemahkan daya fikir seseorang. Contohnya ketagihan terhadap bermain video, media sosial atau hiburan yang tidak bermanfaat, yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi lalai dan kurangnya berfikir secara produktif. Oleh itu, Islam sangat menggalakkan keseimbangan dalam kehidupan dengan memastikan hiburan tidak mengganggu tanggungjawab utama seseorang sebagai Muslim. Baiklah, kita pergi pula kepada mengenai kepentingan menjaga keturunan, iaitu hifz al-nafs
dalam maqasid syariah. Dalam Islam, menjaga keturunan merupakan salah satu prinsip utama yang bertujuan untuk memastikan masyarakat kekal bermaruah, berakhlak dan bebas daripada gejala sosial yang merosakkan. Jika keturunan tidak dijaga, ia boleh membawa kepada kehancuran institusi keluarga dan juga masyarakat. Kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk." Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Islam mengharamkan zina kerana ia akan membawa kepada pelbagai masalah seperti kelahiran anak luar nikah, kehancuran institusi keluarga serta keruntuhan moral dalam masyarakat. Oleh itu, beberapa langkah perlu diambil untuk menjaga keturunan agar masyarakat terus hidup dalam keadaan yang harmoni dan terpelihara. Yang pertama, pengharaman zina dan hubungan luar nikah. Islam melarang keras sebarang bentuk pergaulan bebas yang boleh membawa kepada zina. Hal ini termasuk hubungan tanpa batas antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Pergaulan yang tidak terkawal boleh membuka pintu kepada maksiat dan akhirnya ia akan membawa kepada masalah sosial seperti kehamilan luar nikah, pembuangan bayi dan kecelaruan dalam institusi kekeluargaan. Oleh itu, umat Islam wajib menjaga batasan pergaulan agar keturunan mereka yang dilahirkan adalah sah dan terjaga. Kedua pula adalah galakkan berkahwin untuk menjaga maruah dan kesucian keturunan. Islam menggalakkan perkahwinan sebagai jalan yang sah dan halal dalam membina keluarga. Perkahwinan bukan sahaja menjaga keturunan, tetapi juga ia membentuk sebuah institusi kekeluargaan yang stabil, penuh kasih sayang dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, sesiapa di antara kamu yang mampu berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin kerana ia lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan." Hadis ini menunjukkan bahawa perkahwinan adalah cara terbaik untuk mengelakkan maksiat dan memastikan keturunan yang baik. Ketiga pula, hukuman tegas terhadap kesalahan zina untuk mengelakkan keruntuhan akhlak. Islam menetapkan hukuman yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam zina. Hukuman ini bukan untuk menyeksa, tetapi sebagai peringatan dan pengajaran kepada masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji ini. Hukuman ini juga bertujuan menjaga keturunan daripada tercemar dengan hubungan yang tidak sah. Seterusnya, memastikan keturunan yang lahir adalah suci dan terpelihara dalam persekitaran keluarga yang stabil. Keempat pula adalah pendidikan seksual berlandaskan Islam agar masyarakat memahami batas-batas pergaulan. Dalam dunia moden yang penuh dengan pengaruh negatif, pendidikan seksual berlandaskan Islam sangat-sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutamanya golongan muda, tentang batas pergaulan dan bahaya zina. Pendidikan ini perlu menekankan kepentingan menjaga maruah, kesan negatif pergaulan bebas serta peranan perkahwinan dalam membentuk keluarga yang harmoni. Dengan ilmu yang betul, masyarakat dapat menghindari perkara-perkara yang boleh merosakkan keturunan dan membina kehidupan yang lebih baik. Baiklah, kita pergi pula kepada kepentingan menjaga harta, iaitu hifz al-mal dalam maqasid syariah. Dalam Islam, harta bukan sekadar keperluan duniawi, tetapi ia juga merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diurus dengan baik. Harta yang diperoleh secara halal dan digunakan dengan bijak akan membawa keberkatan kepada kehidupan seseorang. Namun jika disalahgunakan, ia boleh menyebabkan ketidakadilan dan penindasan dalam masyarakat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil." Jadi ayat ini memberi peringatan kepada kita agar tidak memperoleh harta dengan cara yang tidak halal seperti riba, rasuah dan pencurian. Islam menekankan agar harta diperoleh dengan cara yang sah dan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kemudaratan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah utama yang perlu diambil untuk menjaga harta. Yang pertama adalah menjauhi riba kerana ia menindas golongan miskin. Dalam sistem ekonomi Islam, riba
atau faedah yang dikenakan ke atas hutang adalah haram kerana ia menyebabkan kezaliman, terutamanya kepada golongan yang kurang berkemampuan. Riba menekankan peminjam dengan beban hutang yang semakin bertambah, menyebabkan jurang antara si kaya dan juga si miskin semakin melebar. Oleh itu, Islam menggalakkan sistem kewangan yang adil dan berlandaskan prinsip syariah seperti perniagaan yang halal dan pembiayaan tanpa unsur riba. Kedua, mengamalkan konsep zakat dan sedekah untuk keseimbangan ekonomi. Islam ini mewajibkan umatnya untuk menunaikan zakat sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta dan membantu golongan yang memerlukan. Zakat bukan sahaja menyucikan harta seseorang, tetapi juga membantu mengurangkan kadar kemiskinan dalam masyarakat. Selain itu, amalan sedekah juga sangat digalakkan kerana ia dapat memperkukuhkan ukhuwah Islamiah dan memastikan kesejahteraan ekonomi dikongsi bersama oleh semua lapisan masyarakat. Ketiga pula, mengelakkan pembaziran dan boros dalam pembelanjaan. Islam mengajarkan umatnya supaya bersikap sederhana dalam menggunakan harta. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan. Dan ini menunjukkan bahawa membazir adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita perlu merancang kewangan dengan baik, mengutamakan keperluan berbanding kehendak dan menggunakan harta dengan cara yang bermanfaat. Keempat pula, mencegah penipuan dan rasuah dalam perniagaan. Dalam dunia hari ini, banyak kes penyelewengan harta berlaku akibat penipuan dan rasuah. Rasuah boleh merosakkan sistem ekonomi dan mencetuskan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh itu, Islam sangat mengharamkan rasuah dan penipuan kerana ia mencemarkan nilai integriti serta menjejaskan kesejahteraan masyarakat dalam perniagaan dan pekerjaan. Kejujuran dan amanah perlu menjadi keutamaan supaya keberkatan dalam rezeki dapat diperoleh. Sebagai kesimpulannya, menjaga harta adalah satu tanggungjawab penting dalam Islam. Harta perlu diperoleh secara halal, digunakan dengan bijak dan disalurkan ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengamalkan prinsip hifz al-mal, kita dapat memastikan keadilan ekonomi, mengelakkan penindasan dan membina masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi, ini adalah senarai rujukan yang kami dapat. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.